Tak semestinya bypass operation tu kena belah dada daripada atas sampai bawah. Ada juga pakar-pakar bedah jantung yang boleh buat operation dengan potong kecil je. Ramai pesakit yang datang jumpa aku untuk minta second opinion daripada pakar-pakar jantung lain, daripada hospital besar jantung lain, buntu dengan pemilihan rawatan selepas buat angiogram. Ramai orang bila buat angiogram nampak tiga-tiga saluran darah blok. Mungkin blok dia banyak ataupun serius ataupun terlalu keras, dan doktor syorkan, pakar jantung syorkan buat bypass operation. Ramai yang keluar daripada bilik pakar jantung, balik daripada hospital akan jadi bingung, buntu, takut nak buat operation sampai rasa dah tak ada pilihan dalam hidup diorang. Ramai juga yang datang jumpa saya minta pendapat kedua. Memang benda dia benda susah, perkara yang sukar. Setiap minggu saya akan dapat 2 atau 3 pesakit macam ni. Sebenarnya ada banyak pilihan. Tak pernah dalam rawatan jantung kita dah putus asa dan tak ada pilihan yang kita bagi dekat pasien. Ada 3 pilihan. Sama ada sambung dengan ubat saja, atau buat rawatan angioplasti dengan stent, atau buat bypass operation. Kadang-kadang tak boleh buat rawatan belun angioplasti yang biasa sebab saluran darah tu keras sangat. Kita ada alat lain, gerudi diamond, yang diamond drill, rotablator yang aku buat video hari tu. Kadang-kadang kita perlukan belun yang special, belun yang boleh keluarkan satu sound wave yang boleh pecahkan kalsium atau batu di dalam saluran darah jantung sebelum kita letak stent. Kadang-kadang terlalu banyak saluran darah yang blok, kita ada rawatan yang baru. Kalau saluran darah tu kecil dan sumbat dia panjang, mungkin kita boleh elakkan daripada letak stent, tak letak banyak besi dalam saluran darah jantung. Kita guna alat belun yang ada ubat, drug coated balloon. Benda ni agak baru dalam masa beberapa tahun lepas kita pakai. Kadang-kadang kita boleh letak belun dengan ubat saja tanpa letak stent dengan ubat, dan kita buka pilihan untuk buat rawatan kemudian dengan belun atau stent atau bypass operation. Kalau tak letak stent, ada banyak pilihan lain yang kita boleh buat masa buat rawatan angioplasti tu. Jadi ada pilihan. Kadang-kadang kena ubah suai ubat untuk kurangkan sakit dada dan pulihkan sakit jantung. Tak semestinya bypass operation tu kena belah dada daripada atas sampai bawah. Ada juga pakar-pakar bedah jantung yang boleh buat operation pembedahan jantung dengan potong kecil je. Pemulihan cepat lepas keluar dari hospital. Kalau yang biasa tak boleh bawa kereta 2 bulan. Kalau buat pembedahan jantung yang potong yang kecil tu, mungkin boleh bawa kereta dalam masa 4-6 minggu. Banyak pilihan. Jadi jangan buntu. Jumpa doktor anda, bincang dengan pakar jantung anda. Kalau perlu buat, minta second opinion. Jangan putus asa. Tak ada orang yang tak ada pilihan untuk buat rawatan. Semua pesakit ada pilihan. Dan kita akan bagi pilihan tu mana yang baik untuk pesakit kita. Ada yang pilih yang paling baik. Mungkin ada yang tak sesuai nak ambil rawatan yang paling baik. Tak nak, tak berani ambil rawatan paling baik. Mungkin kena ambil rawatan yang kedua baik. Kita akan bagi pilihan dekat pesakit kita. Sekian, terima kasih.